hati-hati mun tuan beli emas, terutamanya emas digital. Namun emas ya, boleh dikeluarkan dengan alasan simpan untuk gandakan keuntungan yang kononnya lah boleh memberikan keuntungan 100% selepas 3 bulan ataupun 300% selepas 6 bulan. Dan katakanlah cukup 3 bulan, tuan hanya boleh dapatkan keuntungan je. Tetapi emas yang tuan beli tu boleh dikeluarkan atas alasan rugi jual kini itu sebab harga emas tengah gugup. Emas dalam tangan kami itu secara logiknya dapat beranak dan boleh dicipta. Keuntungan simpanan emas fizikal seperti itu adalah 100% atas kenaikan harga. Dan bila kita kaji kenaikan harga emas dunia, kenaikan emas secara purata adalah sekitar 10% je setahun. Jadi, macam ni skim emas digital tu boleh menjanjikan keuntungan 100% dalam masa yang singkat. Adakah daya makai duit tu untuk pelaburan lain selain emas? Skim seperti itu biasanya ada dua masalah. Yang pertama, emas tu kemungkinan wujud. Yang kedua, transaksi patuh syariah. Bagi umat Islam, terutamanya, hati-hati apabila melibatkan pembelian dan jualan emas yang patuh syariah. Sebab, nya dah jatuh pada hukum riba. Riba tu hanyalah berlaku dalam jual beli yang melibatkan item ribawi. Dan emas adalah salah satu dari item ribawi dan riba disebut menjadi salah satu dari 7 dosa besar. Jadi, sebagai umat Islam, sudah menjadi tanggungjawab kita bukan je mencari yang halal, tetapi untuk memastikan jual beli adalah patuh syariah. Kredibiliti syarikat perlulah disiasat dengan lebih lanjut sebelum tuan mula apa-apa pembelian. Public Gold merupakan syarikat jual beli emas yang telah diiktiraf patuh syariah oleh Amani Advisor. Sebabnya, konsep jual beli emas bersama Public Gold adalah telus beli emas mesti dapat emas. Cuma bezanya dalam akaun Emasgap, pelanggan ada pilihan untuk keluarkan emas pada bila-bila masa yang sida mau. Sama ada esok, minggu depan, bulan depan ataupun tahun hadapan. Dan semua tu dikenakan sebarang charge tambahan ataupun had masa simpanan. Proses jual beli emas Public Gold bermula dengan pendaftaran. Tuan boleh isikan detail di back bio di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan dengan sebaiknya.